Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan berkongsikan kepada kamu semua perkataan yang sama dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu, iaitu perkataan mufti. Perkataan mufti dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja, iaitu yufta ataupun afta, yang bermaksud memberikan hukum ataupun pandangan fatwa. Dalam sistem Islam, mufti ialah individu ataupun orang yang dilantik untuk memberikan hukum, iaitu pandangan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Menariknya, di Malaysia pun kita menggunakan perkataan mufti. Sebagai contoh, mufti wilayah persekutuan. Betul tak? Ini menunjukkan pengaruh yang kuat dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu, terutamanya dalam segi agama. Jadi, bila kita sebut mufti, secara tidak langsung kita sedang menggunakan perkataan bahasa Arab. Nak tahu lebih banyak lagi, jangan lupa follow dan kongsi video ini kepada rakan yang lain.